Pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya yang buat sesebuah negara tu berjaya, manakala yang lain pula gagal? Hari ini, kita akan cuba fahamkan cabaran-cabaran besar yang dihadapi oleh negara-negara moden dan apa rahsia di sebalik kekuatan mereka untuk terus maju. Soalan dia, apa sebenarnya formula yang buat sesebuah negara tu bukan setakat boleh bertahan, tapi mampu bersaing dalam dunia yang sentiasa berubah-ubah ni? Jom kita rungkai persoalan ni sama-sama. Okey, untuk bantu kita faham isu yang kompleks ni, kita akan gunakan satu rangka kerja daripada sumber akademik. Ia pecahkan topik ni kepada dua bahagian. Yang mudah, apa cabarannya dan apa langkah penyelesaiannya. Anggaplah ini macam peta untuk perbincangan kita. Baiklah, jom kita mula. Menurut sumber ni, semua cabaran besar yang dihadapi oleh sesebuah negara tu boleh kita bahagikan kepada dua medan pertempuran utama. Jom kita tengok apa dia. Jadi, dari satu sudut, negara kena sentiasa bertahan daripada ancaman luar. Tapi, pada masa yang sama, kena lawan juga penyakit yang merebak dari dalam. Inilah dua perjuangan serentak yang akan kita lihat dengan lebih dekat. Okey, pertama sekali, jom kita tengok dulu pertempuran di sempadan. Apa agaknya tekanan-tekanan dari luar yang sentiasa menguji kedaulatan sesebuah negara tu? Globalisasi, macam yang digambarkan oleh teknologi ni lah, ia hubungkan kita semua, kan? Ia memang buka banyak pintu untuk peluang baru. Tapi kena ingat, pintu yang sama tu jugalah yang bagi ruang untuk ancaman dan kelemahan baru masuk. Sumber kita ni senaraikan 3 tekanan utama. 1, pengaruh budaya asing yang sikit-sikit boleh hakis jati diri kita. 2, persaingan ekonomi global yang boleh jejas industri tempatan. Dan 3, isu pendatang tanpa izin yang bagi kesan pada sumber dan keharmonian masyarakat. Semua ni memang menguji ketahanan kita dari luar. Okey, itu tadi ancaman dari luar. Sekarang, jom kita alihkan pandangan kita ke dalam pula. Kita akan tengok apa yang sumber kita anggap sebagai satu pertempuran dalaman yang sangat kritikal, iaitu perjuangan menentang rasuah. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena jelas dulu, apa tu rasuah? Senang cerita, ia adalah penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan peribadi. Dan ia bukan sekadar jenayah duit tau. Ia ni macam racun yang perlahan-lahan boleh runtuhkan tiang seri negara dari dalam. Menariknya, kita boleh pecahkan masalah rasuah ni kepada dua bahagian. Cuba lihat, di sebelah kiri kita nampak apa simptom atau bentuk-bentuk rasuah. Dan di sebelah kanan pula, kita akan tengok apa puncanya. Jadi, kalau sebut rasuah, jangan bayangkan duit bawah meja je. Sebenarnya, ia ada banyak muka. Boleh jadi dalam bentuk salah guna jawatan, bagi kontrak tak ikut peraturan, terima hadiah sebagai balasan, malah sampai ke tahap membeli undi. Setiap satu ni, sikit demi sikit, akan menghakis kepercayaan rakyat. Okey, itu tadi bentuknya. Tapi apa puncanya? Kat sinilah ia jadi sangat menarik. Sumber kita tunjukkan puncanya ni sebenarnya berbalik kepada sifat asas manusia. Tamak dan nak hidup mewah. Bila sifat-sifat ini jumpa pula dengan peluang yang terbuka luas, maka terjadilah rasuah. Memang satu kombinasi yang sangat bahaya. Jadi, kita dah tengok cabaran luar dan dalam. Nampak besar kan? Soalannya, apa jalan penyelesaiannya? Jom kita beralih untuk tengok langkah-langkah untuk mengatasinya pula. Perkara paling penting yang kita kena faham ialah kita tak boleh rawat simptom semata-mata. Nak bina negara yang kuat, pendekatan kita mesti menyeluruh atau holistik. Macam doktor lah, kita kena rawat satu badan negara ni. Ekonomi, pendidikan, masyarakat, bukan setakat bahagian yang sakit je. Sumber kita cadangkan 4 tiang seri utama. Ekonomi yang stabil dan berintegriti untuk tutup ruang rasuah. Pendidikan berasaskan nilai untuk lahirkan generasi masa depan yang lebih baik. Perpaduan sosial yang kukuh untuk lawan anasir luar. Dan akhir sekali, semangat patriotism yang menyatukan kita semua. Inilah benteng pertahanan negara kita. Semua ini membawa kita kepada bahagian terakhir dan mungkin bahagian yang paling penting dalam perbincangan kita kali ini. Kesimpulannya, pengajaran utama dekat sini ialah kekuatan sesebuah negara tu ia bukan datang dengan sendiri. Ia dibina hasil daripada usaha yang berterusan dan sedar untuk uruskan tekanan dari luar sambil jaga keutuhan dari dalam. Ia adalah satu proses yang aktif, bukan pasif. Dan saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk direnungkan. Kekuatan negara ni bukan satu konsep abstrak. Ia dibina melalui tindakan kita semua, setiap hari.
Jadi, soalannya, bagaimana kita sebagai sebahagian daripada negara ini akan menyahut cabaran ini? Fikir-fikirkanlah.